Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua semula dalam segmen Anda Muskil, dan hari ini kita ada segmen khas iaitu Bila Hari Raya. Dan mudah-mudahan dalam perkongsian ini akan menarik minat kepada anda yang sedang menonton kami. Bersama dengan saya ketika ini Al-Fadil Ustaz Muhammad Jumat bin Abdul Razak, penolong Mufti Kanan, bahagian Falak, pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ustaz asal daripada daerah mana, Pak? Dari Beluran. Beluran, Sabah. Ya. Dan barangkali sudah berapa lama bertugas di pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah? Semenjak Desember 2003 sehingga sekarang lebih kurang nak memasuki tahun ke-20. 23 lebih kurang. Alhamdulillah. Dan hari ini kita masih di penghujung 10 akhir Ramadan. Ya, betul. Dan hari ini hari yang ke-20 berapa kita Ramadan, Ustaz? Hari ini hari yang ke-25 dan petang insya-Allah Maghrib akan masuk hari yang ke-26. Malam ke-26 insya-Allah. Dan ada lebih kurang beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa ini. Mungkin dalam 4 ataupun 3 hari lagi lah insya-Allah. Baik Ustaz, boleh dikatakan orang lama utailah di pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Fungsi bahagian Falak, apa sebenarnya fungsinya? Boleh Ustaz bagi pencerahan sedikit? Okey, bahagian Falak di pejabat Mufti Negeri Sabah antaranya iaitu berkaitan dengan pencerapan objek samawi, termasuklah matahari, bintang-bintang, planet-planet, dan juga termasuk bulan dan sebagainya. Objek samawi itu maksudnya dalam bidang pencerapan. Kemudiannya begitu juga dalam soal kiblat, sama ada menentu sahkan bagi masjid atau surau yang baru, ataupun kita buat semakan arah kiblat untuk masjid, surau ataupun apa-apa permis yang sedia ada, yang melibatkan seluruh negeri Sabah. Kemudian selain daripada itu, kita juga bagian Falak juga berfungsi sebagai untuk membuat takhim waktu solat. Sama ada dia mengikut tahun hijrah ataupun tahun Masihi. Tiap-tiap tahun kita sediakan, dan ia merupakan sumber dari kami adalah sumber yang rasmi, dan itulah yang diperoleh daripada pihak-pihak yang tertentu untuk mendapatkan takwim waktu salat bagi zon seluruh negeri Sabah. Dan selain daripada itu juga bagian Falak ni juga berfungsi untuk bagaimana mengimarahkan lagi. Kita ada Balai Cerap, Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah yang terletak di mana tu Ustaz? Di Balai Cerap ni dia terletak di Tanjung Dumpil Putatan. Jadi Balai Cerap ni adalah satu-satunya di negeri Sabah dan merupakan Balai Cerap yang keempat di seluruh Malaysia. Dalam lebih kurang tahun berapa dibuka? Balai Cerap ni kita mula dibina pada tahun 2003. Alhamdulillah pada tahun 2007 dia telah pun dirasmikan pada tahun 2007. Baik, mungkin barangkali ada maksud tersendiri cerapan anak bulan Syawal ni dalam konteks penentuan 1 Syawal. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pencerahan. Okey, untuk dalam hal berkaitan dengan cerapan anak bulan, khususnya dalam pencerapan 1 Syawal, dia melibatkan iaitu aktiviti melihat anak bulan itu sendiri yang bakal dilaksanakan pada 30 Mac bersamaan dengan 29 Ramadan. Jadi aktiviti meru'yah dalam bahasa Arab kita panggil ru'yatul hilal, iaitu melihat anak bulan. Hilal tu anak bulan. Sebab dalam bulan ni dia pelbagai fasa. Jadi new moon ataupun bulan awal bulan dipanggil sebagai hilal. Jadi kita panggil ru'yatul hilal itu mencerap anak bulan ataupun melihat anak bulan. Itu disebut sebagai pencerapan anak bulan. Jadi dalam pencerapan anak bulan ni pun dia amat penting dalam penentuan kalender Islam khususnya.
kita nak tentukan bilakah bermula khususnya 1 Ramadan, 1 bulan, Syawal, 1 1 Zulhijjah, kan? Terutamanya 1 Syawal. Okey, nak tentukan mesti kena tengok anak bulan. Sebab ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyebut sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu jikalau kamu melihat anak bulan, dan berbukalah kamu iaitu berhari raya lah sekiranya kamu melihat anak bulan. Jadi dalam kerja pencerapan anak bulan ni tidak kena laksanakan bagi tujuan bukan sekadar bila kita puasa, bila kita nak berhari raya, bila orang nak pergi haji, tetapi begitu juga menyusun. Dia menyusun kalender Islam, dia menyusun aktiviti kita. Dan sebenarnya inilah salah satu keistimewaan kita dalam Islam sebenarnya. Betul, Masya Allah. Dengan anak bulan tu saja Allah telah sebut, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jikalau ditanya kepada kamu wahai Muhammad tentang anak bulan, katakanlah qul, dianya adalah untuk penentuan waktu-waktu. Waktu ni waktu raya bila apa semualah, wal hajj, dan juga bila dilaksanakan waktu haji itu. Barangkali Ustaz ada formula-formula ataupun kaedah tertentu yang digunakan bagi menentukan tarikh hari raya Aidilfitri ini. Okey. Untuk makluman, kita di Malaysia kita menggunakan 2 kaedah. Dan telah disepakati oleh para alim ulama kita, dan juga pemerintah kita pun menggunakan kaedah ini, iaitu pertama menggunakan kaedah ru'yah. Ru'yah ni maknanya melihat. Apa yang kita lihat? Kita lihat anak bulan. Bila kita lihat, iaitu hari ke-29 Hijrah. Kalau contohnya nak menetapkan 1 Ramadan, hendaklah dilihat anak bulan itu pada 29 Syaban. Kalau nak menetapkan 1 Syawal hari raya, hendaklah melihat anak bulan itu pada 29 Ramadan. Kalau nak melihat kata bilakah hari wukuf haji, maka kita kena melihat 29 Zulkaidah untuk tahu 1 Zulhijjah tu bila. Jadi kena tengok anak bulan. Kita di Malaysia tempat melihat anak bulan iaitu sebanyak 29 lokasi yang rasmi. Di Sabah satu saja, iaitu di Balai Cerap Al-Biruni, negeri Sabah. Jadi pada 30 Mac ni kita kena tengok. Tu kaedah ni kita tak boleh elak. Maksudnya kena tengok anak bulan. Pertama. Yang kedua iaitu berdasarkan hisab, iaitu perkiraan falak. Sekarang sudah kita kira untuk seperti mana kita tahu bahawa takwim sudah ada, kan? Kita sudah tahu, orang menjangkakan, tahu sudah raya ni kan, ikut takwim saja. Tapi jangan tak habis baca. Sebab di bawah takwim itu ada satu nota kecil. Ada lagi sambungan dia. Ada nota. Dia kata tarikh ini adalah tertakluk pengumuman daripada penyimpan mohor besar raja-raja. Itu. Tapi secara hisab hisab falak memang begitu. Jadi cumanya itu bukan muktamad. Muktamadnya pertama bila selesai hari ru'yah, kita tengok anak bulan. Yang kedua berdasarkan perkiraan kita. Namun perkiraan itu dia ada kriteria. Dipanggil sebagai kriteria imkan ru'yah. Imkan ru'yah ni apa dia? Keboleh nampakan anak bulan itu. Contohnya anak bulan kita mau tengok 9 Ramadan, 29 Ramadan ni untuk menetapkan 1 Syawal, kita sudah kira anak bulan. Apa dia kriteria dia? Okey, kriteria dia satu melihat ketinggian dia. Yang kedua iaitu melihat jarak lengkungnya ataupun dipanggil elongasinya. Dua perkara ini dia tidak boleh kurang daripada kita punya kriteria yang kita tetapkan. Contoh, anak bulan bila terbenamnya matahari, ketinggian anak bulan tidak boleh kurang daripada 3 darjah. Dan ketika mana terbenam matahari, jarak lengkung anak bulan dengan matahari dia tidak boleh kurang daripada 6.4 darjah. Itu perkiraan. Memenuhi kriteria akan menjadi pertimbangan ulil amri untuk menetapkan bila 1 Syawal. Baik. Ustaz, kita lihat ada perbezaan lah tarikh 1 Syawal antara negara ataupun kawasan tertentu. Ini mungkin faktor apa ataupun mungkin melihat kepada seperti mana yang Ustaz carakan tadi itu?
Okey. Okey. Mungkin kita selalu dengar isu kan. Kenapa Sabah yang berdekatan dengan Brunei tidak sama? Tidak sama. Kan? Kadang Brunei cepat, kadang kita lambat. Kita cepat, dorang lambat. Okey. Pertama adalah faktor matlak. Orang kata geografi, kita setiap negara ni dia ada sempadannya. Jadi kalau Malaysia, sempadan kita, negara kita ada sempadannya. Jadi dia wajib kena ikut ulil amri. Kan. Yang kedua iaitu faktor dari segi sudut mungkin berbeza. Kenapa Arab Saudi diumumkan awal, Ramadhan kata Syawal kan, kita lambat. Faktor tempoh masa yang beza. Kita dengan Arab Saudi sudah beza 5 jam kan. Mungkin tidak berlaku kenampakan anak bulan di negara kita, tapi dia anak bulan ni semakin ke barat semakin peluang kenampakan tu ada. Jadi bermakna dia bila sampai ke negara Arab ni, dia mudah untuk dilihat dan orang akan, tapi sebenarnya pun kalau kita lihat dalam tempo segi sudut masa ni, kita hanya cepat 5 jam, orang lambat 5 jam. Kalau dihitung pun dalam tempo kalau ikut hari, dia lebih kurangnya. Cuma kita kadang-kadang kita tak perasan sebab waktu tu agak berbeza. Itu faktor dia. Yang ketiga, faktor perbezaan sebab kaedah penetapan yang berbeza-beza di negara-negara. Contoh, kita di Malaysia guna kaedah ru'yah dan hisab. Ru'yah lihat pada perkiraan falak. Kalau Brunei, dia tidak menggunakan kaedah hisab. Contoh, Brunei dia tengok hari ni, nampak besok raya. Tak nampak lusa raya. Kita tidak semestinya kita tak nampak hari ini, bahawasanya kita ada pertimbangan lagi menurut kriteria pada perkiraan. Maknanya negara-negara kita ini tidak sama dengan cara pelaksanaan. Betul, maksudnya kaedah itu. Sebab perlu diingat segi sudut hukum dalam bab penentuan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah ni, sebenarnya dia bukan berbentuk qat'i. Tidak, dia berbentuk ijtihadi. Dia berbentuk ijtihadi yang mana ianya bergantung kepada ulama-ulama setempat untuk memberikan pandangan fatwa berkaitan dengan kaedah macam mana menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah. Baik Ustaz, barangkali Ustaz boleh jelaskan juga proses pencerapan nilai hilal Syawal yang dilaksanakan pada 30 Mac 2025 ini, yaitu sebelum tarik 1 Syawal diumumkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja pada malam tersebut. Okey, prosesnya seperti mana yang digariskan oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Dia di mana-mana pun pusat cerapan ni, maknanya 29 lokasi tempat melihat anak bulan rasmi seluruh Malaysia. Setiap tempat itu mesti ada jawatan kuasa yang dibentuk. Kalau kita di Sabah, jawatan kuasa ni dibentuk ada 9 orang. Melibatkan berbagai jabatan lah. 9 orang ni pertama yang mengetuai sebagai pengurusi jawatan kuasa anak bulan ni adalah mufti. Kemudian timbalan mufti, pengarah Jabatan Agama Al Islam, ketua hakim syar'i. Lepas itu pengarah Jabatan Ukur Pemataan Malaysia, pengarah Jabatan Tanah dan Ukur, pengarah JAKIM Cawangan Sabah. Kemudian kita lantik seorang ulama yang pakar ataupun yang di dalam bidang falak. Kemudiannya sebagai setiausaha saya sendiri, sebagai penolong mufti kanan bagian falak, sebagai setiausaha lah di dalam jawatan kuasa ni. Jadi pembentuk 9 orang ni lah yang berperanan besar di dalam proses untuk melihat anak bulan pada hari tersebut. Kemudian setelah tengok anak bulan dalam tempoh tertentu, kemudian akan melaporkan keputusan ini sama ada nampak ataupun tidak kepada mana? Penyimpan mohor besar raja-raja. Dengan cara bagaimana? Kita by telefon. Contohnya berlaku kenampakan. Okey, kita kata okey nampak. Pada waktu bila? Jam berapa? Kedudukannya bagaimana? Keadaan cuacanya bagaimana? Dan buktikan dengan gambar. Okey, kalau tak nampak, dah nampak dah. Tapi kalau nampak, sedemikian. Maksudnya bukan setakat di negeri Sabah. Betul. Kalau di Malaysia ini. Maksudnya proses ni sama apa yang di 28 lokasi lain lagi. Semua prosesnya. Segala keputusan pada petang itu sama ada nampak ataupun tidak akan dikumpulkan ke pejabat penyimpan mohor raja-raja. Dan di situlah akan dibuat kesimpulan dan mendapat perkenan daripada
yang di Pertuan Agung. Sama ada mula sudah puasa kah? Betul. Hari raya sudah besok kah? Ya. Baik. Ustaz, yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam khususnya di negeri kita lah Sabah. Ya. Bila hari raya? Ini soalan yang sangat dinanti-nantikan. Bila hari raya? Okey, saya sebutkan tadi awal tadi, memang orang kadang-kadang dia akan melihat takwim kita, kan? Cuma kita kena up sikit dari segi sudut pengetahuan kita lah. Tidak salah sebenarnya kita melihat dari segi sudut perkiraan, memang betul berdasarkan takwim, iaitu hisab falak. Dan bermakna kalau tahun ni 30 hari bulan kita mencerap, pada hari Ahad ni dijangka 31 hari Isnin kita raya. Namun itu sebut tadi, ianya bukan muktamad. Yang muktamadnya adalah selepas kita melihat anak bulan ketika itu dan akan diumumkan pada malam itu oleh penyimpan mohor raja-raja. Dan bilakah kita raya sebenarnya, sama ada 31 ataupun 1 April. Tapi yang confirmnya kita raya insya-Allah 1 Syawal. 1 Syawal. Confirm 1 Syawal. 1 Syawal. Sama ada 31 hari bulan ke 1 hari bulan ke. Yang penting jatuh pada 1 Syawal. 1 Syawal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jumat bin Abdul Razak daripada bahagian falak, penolong Mufti Kanan, pejabat Mufti Kerajaan Negeri Sabah, yang telah sedikit sebanyak berkongsikan kita pengandalan fungsi dan akhir tadi sama ada kita berhari raya pada 1 Syawal. Kita akan tunggu dan lihat pengumuman yang akan disiarkan. Untuk itu sahaja perkongsian daripada kami dalam segmen khas pada hari ini. InsyaAllah sekali lagi terima kasih Al-Fadhil Ustaz kerana berkesempatan bersama dengan kita dalam ruangan ini. InsyaAllah buat sementara waktu kita berundur seketika. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.